Apakah itu buli? Buli dapat ditarifkan sebagai perbuatan agresif yang dilakukan secara sengaja terhadap individu yang lemah, sama ada dari segi fizikal, mental atau emosi. Terdapat 4 jenis buli, iaitu buli fizikal seperti menumbuk, buli sosial seperti memulakan seorang individu secara berseorangan, buli cyber mengganggu seseorang di dalam talian, dan buli lisan seperti mengejek. Peribahasa Melayu ada menyebut, jika tiada angin, masakan pokok bergoyang. Justru antara punca-punca berlakunya buli adalah yang pertama, ingin menunjukkan kuasa atau populariti. Setengah pelajar membuli kerana ingin kelihatan kuat dan berpengaruh. Mereka fikir jika mereka membuli rakan lain, mereka akan lebih dihormati dan disenangi ramai. Yang kedua, perbezaan latar belakang ekonomi. Ada pelajar yang berasal daripada keluarga yang lebih berada memandang rendah rakan yang hidup sederhana. Hal ini menyebabkan mereka mengambil kesempatan ke atas orang lain. Dan yang ketiga, tiada tindakan tegas yang diambil oleh pihak sekolah maupun ibu bapa pembuli kerana ingin menjaga nama baik. Hal ini mengakibatkan mangsa buli mengalami trauma yang teruk dan pembuli terlepas daripada hukuman yang berat. Kesan buli terhadap mangsa. Tidakkah buli yang dihadapi oleh mangsa memberi kesan yang negatif terhadap mereka? Misalnya, mereka sukar untuk membuka perhatian dalam kelas kerana mereka berasa tidak selamat di dalam kawasan sekolah. Seterusnya, mereka mengalami masalah sosial kerana mereka trauma seumur hidup. Akhir sekali, mereka akan mengalami masalah tekanan emosi dan menyebabkan mereka murung sehingga mencederakan diri. Akhirnya, bunuh diri. Antara cara untuk mengatasi isu buli. Yang pertama, ibu bapa perlulah menerapkan nilai murni kepada anaknya sejak kecil bagi membentukkan jati diri mereka. Yang kedua, pihak sekolah perlulah memberi tindakan yang tegas dan memberi hukuman yang setimpal. Akhir sekali, bangsa perlulah berani untuk melaporkan perkara yang berlaku kepada pihak yang bertanggungjawab. Tuntasnya, kita hendaklah mengambil langkah proaktif bagi membendung isu buli ini sebelum nasi menjadi bubur.